kita dekat Rantau Abang, dekat tempat pusat pelihara penyu. Okey, tengok turtle kat sini. Lepas tu kita beli makanan dengan dia bagi sarung tangan. Itu sumbangan-sumbangan kerajaan untuk pemeliharaan penyu Rantau Abang. Ni sejarah Rantau Abang. Waktu penyu pertama mendarat. Ni tadi ada Cina belanja anak-anak mami beli makanan penyu. Ni telur penyu. Telur penyu. Mesin. Apa dia masinkan. Awetkan. Tentu? Turtle. Ni museum dia. Tentu. Ini tadi belanja Humairah makanan penyu. Family Cina tu. Turtle. Mana turtle? Turtle mana turtle? Tunjuk. Oh tu. Adik, apa tu dek? Bukan semua benda panggil fish dek. Ni turtle dek. Adik semua adik panggil fish. Oh, dia masuk. Kepada penyu adalah kawasan pendaratan. Sampah-sampah, jangan buang-buang sampah dekat kawasan pantai. Hakisan. Ada yang buat penjualan daging penyu. Tu yang buat dia pupus. Lepas tu helang pun makan. Biawak pun makan telur dia. Ni apa nama dia ni? Turtle ke ni? Kejap. Hai. Apa tu? Main mana ni? Tak, ni bukan makanan dia. Kita bagi penyu makan ikan tongkol, ikan air. Betul right. Aduh. Dia tidur ke? Kepala dia keluar lah tu. Dia makan ikan air lagi. Ikan air. Sini. Ada. Nampak tak? Ini nama dia tutong. Alah. Mantap. Comel. Ini comel. Makan. Tengok dek, adik tengok. Adik tengok ni. Adik. Tengok tak nampak tak tu apa tu dek. Apa? Dia bergebuk di. Adik bergaduh.
Adi, dia gaduh, Adi. Ma. Jangan makan. Adik tak boleh. Anak dia mana? Ni baby dia. Alah, comelnya baby dia. Nampak tak? Atau dah dekat. Dekat sangat dengan mami. Oh. Dia bagi dia, lapar sangat tak dia? Dia tak dapat. Bagi. Bebek tangan. Bagi. Tangan hati-hati. Kena gigit nanti korang. Bagi lagi. Dia lapar kat dia. Adik, sini. Tu baby dia. Tu. Adi, baik di. Adik sini. Pasal kerang dia pun jadi. Oi.